Masalahnya saya cakap dengan partner saya, producer saya, biar kita gunakan Amirul, gunakan Saiful Apek, tak payah guna Haji Saim Osman, dia dah tak relevan sekali pada zaman ni. Kan? 6 Jelaka ni dia mewakili company, company yang dikawal oleh Belanda ketika itu di Perak untuk mengawal kebanyakan lombong-lombong utama di Perak tu. Cuma masalahnya salah satu daripada kawasan kampung tu tak dapat ditawan. Jadi kita nampak kemunduran kampung tu. Tetapi kemunduran kampung tu memang disengajakan supaya tak dikesan ada satu rahsia besar yang tersimpan di dalam kampung tu. Jadi elemen itu yang saya bermainkan, yang mana akhirnya based on satu situasi yang tak dapat dielakkan, kampung tu telah disinggah oleh seorang pendekar muda yang secara kebetulan diminta mempertahankan kampung itu. Patutnya cerita tu boleh habis macam tu aja, tapi memandangkan ada insiden yang tertentu yang membuatkan cerita tu melirik-lirik sampai daripada asalnya 1 jelaka yang masuk, akhirnya ke 6 jelaka terpaksa masuk dalam kampung tu untuk mendapatkan kampung yang mundur tu. Yalah, zaman sekarang ni saya ni dinosaur kan. Orang dulu-dulu. Jadi cara-cara saya itu sekarang ni, siapa yang saya nampak, setakat kita mempunyai satu tajuk yang cantik tak cukup. Jadi kalau kita nampak even dalam peringkat anggota kewartawanan sekarang ni, yang mana kita membaca berita-berita melalui online kan, cara dia attract orang ialah melalui clickbait. Jadi perasaan saya tu untuk nak mendapatkan perhatian kejutan tu, saya menggunakanlah satu clickbait dengan tajuk yang itu. Saya tak tahu benda tu berjaya atau tidak, wallahualam, tapi alhamdulillah mendapat perhatian. Jadi itulah tujuan saya memilih 6 jelaka tu, yang of course budak-budak sekarang tu bila sebut jelaka dia dapat relate dah. Cuma saya tidak directly menggunakan perkataan cilaka kerana saya sendiri tak nak anak-anak saya sebut perkataan celaka tu kan. Jadi itulah maksudnya perkataan 6 jelaka tu datang daripada tujuan saya untuk nak memancing penonton. Risiko untuk menjadikan filem ini sebagai filem yang mendapat perhatian dan dijual tu memang tinggi lah. Sebab cakap terus terang, sekarang ini zaman Syafiq Yusof, Samsul Yusof, Razai Syam, Nik Amir, orang kata zaman Azim Osman dah berlalu. Saya pun membuat 6 jelaka ini kerana saya ada idea. Dah lama saya tak buat filem. Jadi apabila saya ada idea, saya buat. Jadi untuk hendak menyesuaikan diri saya di dalam era ini dalam pemikiran filem, saya perlu ada satu strategi untuk menarik penonton. Pasal penonton sekarang dia don't care, dan dia tak kisah siapa. Pasal dah terlalu satu hari beratus-ratus, beribu-ribu material konten yang dia melihat, sama ada daripada YouTube ke TikTok ke dia apa semua kan. Jadi nak menarik perhatian orang, ya tentunya sekarang ni nak buat filem, nak buat konten tu cukup senang menggunakan phone, telefon bimbit, dengan software editing yang ada tu, yang sekarang diperburukkan keadaan dengan berkarya ni dengan adanya AI kan gitu. Main prompt je kat situ kan, dia keluar hasil yang bagus, yang cantik benda tu kan. Jadi maka itu saya mengambil pendekatan ialah menggunakan pelakon-pelakon yang orang sudah familiar. Masalahnya saya cakap dengan partner saya, producer saya, biar kita gunakan Amirul, gunakan Saiful Apek, tak payah guna Haji Saim Osman, dia dah tak relevan sekali pada zaman ni kan. Biar kita cakap, jangan kita terperasan kan. Tujuan saya membuat ni pasal saya ada cerita nak sampaikan, bukan kata saya nak kedepankan diri saya, memperkenalkan saya masih ada lagi kat sini apa. No, I don't need that. Saya tak perlukan itu lagi. Apa yang saya nak, aku ada cerita yang baik lah. Kemudian tu saya nak undurkan diri daripada orang tak bagi. Orang suruh saya buat drama, orang suruh saya buat apa semua. Nanya, yelah aku masih relevan lagi kan. Jadi apabila saya diberi dana untuk menerbitkan tu, saya cakap pada producer saya takkan buat filem ni kurang daripada 1 juta. Kerana kalau kurang 1 juta, dia takkan sampai benda tu. Mungkin dia akan menjadi cerita yang bagus, tetapi dia tidak akan dapat berjaya untuk mendadangi filem-filem yang lain yang mempunyai wow factor yang tinggi. Maka tu saya paksa producer saya cari lagi 1 juta, 1,5 juta macam tu lah, banyak sikit kan.
Jadi untuk nak menjadikan dia at least 2.2 something million dan untuk jadikan sebuah filem yang besar lah. Saya tak berani cakap epic, yang sesuai ditonton di Pawagam. Alhamdulillah, produser saya mempunyai keyakinan, maka kita menjalankan filem penggambaran filem 6 Jelaka dengan elemen-elemen yang saya rasa boleh memanggil penonton ke Pawagam. Saksikan dalam filem 6 Jelaka yang masih ditayangkan di Pawagam seluruh Malaysia dan Brunei. Ramai generasi sekarang lah, Gen Z ke milenial ke apa, dia kurang peka dengan sejarah lah. Tapi kalau nak disebut sejarah, dia tahu sejarah Portugis serang Melaka 1511 dan sejarah British di tanah Melayu. Tapi di tengah tu ada vacuum dan mereka tidak sedar Belanda juga pernah berada bertapak di tanah Melayu ni satu ketika dulu. Tu ada satu peribahasa tengah Belanda minta tanah kerana lagi teruk daripada Portugis sama British. Sebab Belanda ni dia nak banyak hazanah bumi di tanah Melayu ketika itu yang dia nak bolot. Jadi macam mana dia boleh dapat menguasai semua tu lah? Sudah tentu dia menggunakan orang-orang kita yang menjadi tali barut. Maka tu muncullah idea saya gangster waktu zaman tu yang diupah oleh Belanda untuk mengawal kat situ. Maka itulah bibit-bibitnya muncul idea untuk nak mendirikan 6 Jelaka ni.